leceh kalau boot kereta sedan ni tak boleh nak buka terus. Aku nampak solution ni dekat TikTok, ramai yang pakai spring ni. Yang ni jenis upgraded punya. Bila dah study sikit-sikit tu, tahulah nak pasang dekat mana. Si clamp yang ada getah ni, pasangkan dia dekat gooseneck boot ni. Lepas tu kan ada ruang atas tu, sangkutkan spring punya cangkuk dekat dalam lubang tu. Batang skru ni dia boleh panjang dan pendek, boleh adjust ikut kelajuan bila boot tu nak terbuka. Kalau panjang dia slow sikit, tapi kalau pendek dia lagi laju. Bila korang dah ketatkan tu ada bunyi macam bunyi-bunyi spring sikit, korang jangan terkejut, itu just bunyi spring dia tengah berfungsi. So bila aku dah pasang dekat boot ni, so aku testing lah. Cumanya Toyota Vios ni dia ada fungsi nak buka boot terus daripada kunci, tapi masalahnya kunci tu tak ada bateri, jadi aku terpaksa lah guna kunci manual. So bila dah siap pasang, kita try buka dengan kunci manual, dan jang, korang tengok, even though dengan kunci manual pun dia punya laju pun lain macam. So aku terpaksa adjust lah ikut kelajuan yang aku rasa sesuai boot ni nak buka. Mudahnya pakai spring macam ni, kalau kita nak buka boot tu terus terbuka terus, dia tak ada terbuka sikit, maksudnya dia terus buka, dan kita boleh letaklah barang-barang yang banyak dekat tangan kita tu baru balik daripada beli belah. So kalau boot korang belum ada lagi features macam gini, dan korang nak upgrade features yang agak modern untuk kereta yang manual boot, korang boleh check out dekat background yang kat bawah. Cuba check bila ada letak promotion ke tak.